kalau kita mendekati masa, elektrik tu boleh kena kat kita juga. Jadi kena hati-hati. Saya Dr. Ahmad Zamir Latif, Pegawai Perubatan di Pusat Jatera, selaku pengarah di Pusat Jatera. AED ni adalah Automated External Defibrillator. Maksud defibrilasi ni memberi elektrik ataupun renjatan elektrik kepada jantung untuk dia berfungsi semula. AED ni berdapat detect automatic, dia akan detect dua rhythm, ventricular fibrillation dan ventricular tachycardia. Automatic, bila dia detect rhythm ni, dia akan syorkan untuk kita bagi renjatan. Okey, seperti saya maksudkan tadi, AED ni digunakan masa CPR. So bermaksud CPR ni kita kena tahu bila masa kita nak buat CPR. CPR dijalankan semasa jantung berhenti berdenyut ataupun sudden cardiac arrest, SCA ya. So macam mana kita nak tahu seseorang itu ada sudden cardiac arrest? Semasa dia tak sedarkan diri, dan bila kita tepuk bahunya dia tidak memberi respon. Kedua, dan ketiga, dia tiada nadi dan juga pernafasan. Okey, cara menggunakan AED ni sangat senang. Sebab apa? Setiap AED ni dia dah ada gambar rajah di pada AED tu. Pertama sekali, kita kena buka AED tu daripada back. Kedua, kita kena on kan dia. Ketiga, kita tunggu arahan. Arahan biasa pertamanya adalah dia menyuruh kita untuk memasang peg. Peg tu ada dua, satu di bahagian atas kanan, satu lagi di bahagian bawah kiri. Dan selepas kita pasang, kita akan tunggu arahan untuk dia analisa rentak. Once dah analisa rentak, jika rentak yang dijumpai adalah ventricular fibrillation ataupun ventricular tachycardia, dia akan syorkan untuk memberi shock, kita tahu memberi renjatan elektrik ni. Dan bila dah disyorkan, ada butang yang akan menyala, kita hanya tekan saja itu ya. Cuma yang penting sebelum kita tekan, jangan kita merapati mangsa, sebab elektrik akan keluar. Kalau kita mendekati mangsa, elektrik tu boleh kena kat kita juga. Jadi kena hati-hati di sana. Okey, AED ni memang dicipta khas untuk orang awam. Ibu mengandung tiada nadi, bermaksud anak dia pun tak ada nadi. Jadi kita kena selamatkan ibu dahulu. Jadi jangan risau, mangsa ada perentak jantung ke, ada stent ke, ada apa-apa saja, jangan risau. Selagi dia tiada nadi, tak ada pernafasan, kita buat CPR, kita guna AED. InsyaAllah kita boleh cuba menyelamatkan nyawa. Jadi nyawa tu adalah kitanya priority lah. Okey, di USM, kalau di Indo, kita meletakkan AED ni di tempat awam sebanyak 9 unit, dan di IPBT 1 unit, dan di kampus kejuruteraan 1 unit. Okey, di USM Indo kami tempatkan di tempat-tempat yang strategik ataupun berisiko tinggi, seperti di tempat sukan ya. Contoh di Padang Kopa kita letak satu, dia letak di pintu masuk utama Batu Uban. Yang kedua, kita letak di Dewan Badminton. Ketiga, kita letak di kolam renang. Keempat, kita letak di Chancellery. 5, kita letak di DTSP. Keenam, kita letak di masjid, Masjid USM. Ketujuh, kami letak di Kompleks Sukan Azman Hashim. Stadium olahraga. Stadium. Lupa paling penting, stadium tu.